Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi mulia ini, saya rasa sangat gembira kerana telah berpeluang berdepan dengan seorang tokoh badminton negara, iaitu Dato' Syahid Siddiq. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Kimia Reza daripada QTV PSS. Jadi, dengan itu, izinkan saya tanya beberapa soalan. Pertama sekali, kalau Dato' boleh menggambarkan diri Dato' dalam satu perkataan, apakah perkataan itu? Jago. Jago? Kenapa? Ya, sebab sebagai ahli sukan, kita kena selalu pergi training, pergi bertanding. So, kalau saya bukan seorang yang macam takut nak pergi berlawan ke, nak pergi bertanding ke, saya bukan jago lah. Kita kena berani lah menentang siapa saja kalau di arena sukan ni. Itu kena gelarkan kita sebagai jago. Okey. Katakanlah, kalau Dato' bukan seseorang pemain badminton, apakah kerjaya lain yang Dato' akan lakukan? Kalau saya bukan seorang pemain badminton, mungkin saya teruskan belajar saya. Mungkin saya cenderung dalam mungkin bidang perniagaan ataupun pergi kerja ofis lah. Soalan last sekali. Boleh Dato' beri sedikit nasihat kepada para atlet yang ingin balance study dengan sukan seperti yang Dato' cakap dalam Dewan? Ya, kalau nak jadi seorang ahli sukan ke, nak jadi pelajar yang terbaik ke, yang paling penting sekali adalah disiplin, fokus dan juga komitmen dan juga target kita. Nak jadi apa? Kalau nak jadi ahli sukan, betul-betul sungguh-sungguh untuk jadi ahli sukan. Kalau nak jadi pelajar terbaik, future nak jadi macam doktor ke, engineer ke, targetkan sampai kat situ. Yang paling penting adalah kita punya jadual, kita kena betul-betul buat time belajar bila, dan time nak pergi training, nak pergi latihan bila. Itu hari-hari punya jadual tu dah ada dah. Sampai ke daripada hari Senin sampai ke hari Minggu dah ada dah. Contoh kalau pada hari Senin pagi belajar sampai pukul berapa? Sampai pukul 2 ke, nanti pukul 3 dah start latihan. Dah start latihan. Okey, balik malam buat homework. Lepas buat homework lebih kurang 1-2 jam ke buat revision ke. Lepas tu tidur. Pukul berapa tidur. Lepas tu besoknya sama, rutin sama lebih kurang. Akhir tamatlah sesi perbualan pada hari ini. Jadi terima kasih Dato' kerana telah sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Saya doakan keselamatan dan kesihatan Dato' berpanjangan dan sukan negara Malaysia semakin berkembang dan maju.